Bayangkan satu wabak penyakit yang buat separuh Eropah mati macam lalat. Mayat bergelimpangan sana-sini. Gereja pun tak cukup tanah nak tanam mayat. Ada yang kata ni azab dari dosa manusia. Ada pula yang tuduh komuniti Yahudi racun diorang. So, apa sebenarnya yang jadi pada masa tu? Kenapa sampai ke hari ni, dunia masih tak boleh nak lupakan peristiwa ni? Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video hari ini setelah sekian lama bertapa dekat dalam office ni. Ini hari aku nak cerita pasal Black Death atau Black Plague, wabak maut yang berlaku pada abad ke-14 yang dah membunuh lebih kurang 1/3 populasi orang Eropah. Lebih 800 tahun sebelum Black Death, dunia pernah diserang dengan pandemik besar yang dikenali sebagai Justinian Plague, di mana wabak ni menyerang Empire Rom Timur atau Empire Byzantine pada abad ke-6. Justinian Plague ni berpunca dari bakteria Yersinia pestis dan dah bunuh berjuta nyawa dari Afrika Utara sampai ke Asia Tengah. Kisah Justinian Plague ni aku ada kongsikan dalam video Maharaja Justinian, nanti korang boleh tengok kemudian. Apa yang pasti, bakteria ni bukan datang sekali je tau. Berdasarkan catatan sejarah, dia dah muncul berkali-kali dalam bentuk wabak yang hampir sama selama beratus-ratus tahun. Pada tahun 2017, seorang saintis bernama Phil Slavin korek balik perkuburan lama Christian Nestorian dekat tepi tasik Circle yang terletak dekat Kyrgyzstan. Bila buat ujian DNA, dia tengok ada bakteria Yersinia pestis ni dekat rangka tu, di mana rangka tu berasal dari tahun 1338-1339. Jadi kajian dia menunjukkan punca Black Plague ni bukan je datang dari China, tapi sebenarnya dah lama bertapa dekat Asia Tengah. Masa awal tahun 1340-an, di zaman Pax Mongolica, laluan sutera atau Silk Road telah dibuka luas, ditambah dengan rangkaian stesen hentian kuda kepunyaan Empire Mongol yang dikenali sebagai sistem Yam. Pedagang pun makin rancak bawa keluar masuk barang. Tanpa diorang sedar, kutu dengan tikus pun tumpang sekali. Jadi, bakteria yang ada pada kutu dengan tikus tu pun tersebar dengan pantas dan meluas ke seluruh benua. Nak dijadikan cerita, berlakunya perang besar di antara pedagang Genoa dengan penduduk tempatan yang di bawah kuasa Khanet Kipchak atau Golden Horde, salah satu cabang kerajaan Empire Mongol dekat pelabuhan Tana. Diorang berebut nak kawal ekonomi dan politik dekat Kaffa atau sekarang dikenali sebagai Crimea, sebuah kota pelabuhan yang penting dekat Laut Hitam. Pelabuhan ni memang dah dikuasai oleh pedagang Genoa sekitar tahun 1315 lepas dapat kebenaran dari kerajaan Mongol. Bila nampak pedagang Genoa ni cuba nak take over Kaffa, Khan Janibek, pemerintah Golden Horde pada masa tu, menganggap diorang ni sebagai pemberontak. Jadi Janibek pun arahkan tentera pergi kepung Kaffa pada tahun 1343 sampai tahun 1346. Pada tahun 1346, masa Kaffa masih lagi dikepung, kumpulan tentera Mongol yang berjaga dekat luar tembok Kaffa dijangkiti bubonic plague. Ramai tentera Mongol yang mati dan akhirnya tentera Mongol buat satu keputusan yang kejam dan tak tercapai di akal manusia pada masa tu. Oleh kerana bubonic plague ni wabak yang berjangkit, ada dakwaan mengatakan diorang campak mayat-mayat yang mati disebabkan wabak tu masuk dalam kota Kaffa guna trebuchet, alat senjata pelontar batu. Jadi mayat-mayat tu akan sebarkan penyakit masuk ke dalam kota Kaffa dan bunuh semua orang dekat dalam tu. Serangan ni dah dianggap sebagai salah satu taktik serangan biologi paling awal dalam sejarah manusia. Dalam masa yang sama, tikus-tikus dari kemah tentera Mongol yang dah dijangkiti wabak dah masuk dalam kota Kaffa. Benda ni lagi mengeruhkan keadaan dekat dalam kota Kaffa sampai ramai pedagang Genoa terpaksa lari balik ke Itali. Tanpa diorang sedar, kutu dan tikus yang bawa bakteria tu dah ikut diorang sekali. Dekat sinilah titik permulaan kepada penyebaran Black Plague secara besar-besaran dekat Eropah. Pada Oktober 1347, 12 kapal dari Genoa sampai dekat pelabuhan Messina, sebuah bandar dekat Pulau Sicily. Masalahnya, ramai gila anak kapal yang dah nazak, demam panas dan badan penuh bisul yang berdanah. Selain tu, dalam kapal-kapal tu penuh dengan mayat-mayat yang dah busuk dan mereput. Pihak berkuasa tempatan cuba nak halau kapal tu dari berlabuh, tapi sayangnya semuanya dah terlambat. Tikus-tikus yang berdarah hitam dekat hidung dan mulut dah terlepas naik ke darat. Kutu yang bawa bakteria pun dah mula hinggap pada penduduk dan haiwan yang ada dekat sekitar pelabuhan tu. Maka tersebarlah Black Plague dekat wilayah Mediterranean. Dekat Konstantinopel, 50-60% penduduk maut. Pulau Cyprus hampir lumpuh disebabkan wabak ni. Ditambah lagi dengan bencana ribut dan gempa
gempa bumi. Berdasarkan catatan Ibnu Battuta dan Al-Maqrizi, dekat Damsyik, Kahirah dan Gaza, 50 ke 70% populasi penduduk mati. Pada Januari 1348, Black Plague mula merebak dengan pantas dekat Venice. Dianggarkan hampir 60% penduduk Venice telah terkorban. Dekat Florence pula, boleh dikatakan 50% penduduk mati, yang bersamaan dengan ratusan ribu manusia. Sebab Florence merupakan salah satu kota terkaya dan terpadat dekat Itali. Seorang penulis popular yang bernama Giovanni Boccaccio menulis pengalaman dia masa tragedi ni. Dia cakap masa tu semua mayat dicampak masuk dalam parit dekat tepi gereja dan ditanam ramai-ramai. Lepas beberapa bulan Black Plague masuk Itali, ibu kota Perancis iaitu Paris pula lumpuh. Separuh kota Paris jadi sunyi dan kosong dalam tempoh setahun. Banyak keluarga bangsawan yang ternama dekat Paris dah pupus dalam sejarah Perancis disebabkan Black Plague ni. Dekat England pula, Black Plague tersebar dari pelabuhan Southampton, Portsmouth dengan Bristol pada bulan Jun 1348. Masuk tahun 1349, London dah lumpuh dan wabak mula merebak ke luar bandar. Beberapa kawasan bandar macam Norwich, Exeter dengan Cambridge dah mencatatkan kematian pada kadar 80 ke 90%. Pada tahun 1349 juga, Black Plague sampai ke semenanjung Iberia. Raja Alfonso ke-11, Raja Castile, telah meninggal dunia dekat Gibraltar akibat bubonic plague yang menjadikan beliau satu-satunya raja Eropah yang mati akibat Black Plague. Tak lama lepas tu, Black Plague pun merebak ke kawasan kerajaan Islam macam Granada dan Andalusia. Sepanjang tahun 1350 sampai 1352, Black Plague terus merebak ke kawasan Eropah Tengah dan Eropah Timur. Kota Munich, Vienna dan Nuremberg dah mengalami kematian mendadak dengan jumlah yang terlampau besar. Dekat area Skandinavia, penyebaran wabak lambat sikit, tapi bila sampai, semua kampung yang ada dekat situ terus hilang sebab semuanya mati. Dan akhirnya sampai ke Moskow pada tahun 1352. Angka korban kalau kira dari mangsa seluruh dunia dianggarkan seramai 200 juta mangsa, bersamaan 40% populasi manusia pada masa tu. Dekat Eropah saja, 25 ke 50 juta orang dah mati, bersamaan 1/3 atau 1/2 populasi penduduk Eropah. Nak bagi gambaran yang lebih jelas tentang keadaan masa tu, semua bandar utama jadi senyap sunyi, mayat bergelimpangan dekat sana sini, populasi turun mendadak dan akhirnya berlaku keruntuhan ekonomi dan sosial. Kekurangan tenaga kerja dah menyebabkan golongan petani yang masih hidup minta gaji yang lebih tinggi. Bila dah tak mampu bayar, tuan tanah hilang kuasa mutlak diorang. Dalam masa yang sama, bekalan makanan makin kurang dan harga makanan melambung naik. Pihak gereja dan kerajaan semakin dipandang rendah sebab rakyat percaya diorang ni dah tak mampu nak menghentikan kemurkaan Tuhan. Malah ramai padri gereja yang mati disebabkan Black Plague yang menyebabkan rakyat dah susah nak percaya dengan gereja. Maka muncul pula gerakan mistik dan kumpulan ekstremis agama dekat pelbagai tempat. Salah satunya golongan Flagellants, kumpulan orang yang merayau sambil sebat diri sendiri untuk tebus dosa-dosa manusia. Masyarakat Eropah juga dah tuduh orang Yahudi sebagai punca berlakunya Black Plague. Masa ni, beribu-ribu orang Yahudi kena bakar hidup-hidup dan kena bunuh dengan kejam dekat Jerman dan Perancis. Untuk pengetahuan korang, Black Plague ni bukan satu penyakit je tau. Ada 3 penyakit utama yang dah membunuh ramai orang pada masa tu. Varian pertama dikenali sebagai bubonic yang tersebar melalui gigitan kutu dari tikus, biasanya tikus hitam. Siapa terkena varian ni mesti akan start dengan demam panas sampai badan jadi lembik. Lepas tu muncul satu bengkak hitam bernanah yang disebut sebagai bubo, start muncul dekat ketiak, leher dengan kelengkang. Berdasarkan rekod, hampir 60% mangsa penyakit ni dah terkorban, tapi tu kira level biasa lagi tau. Varian kedua dikenali sebagai pneumonic yang merebak melalui udara. Siapa yang terkena mesti batuk berdarah, dada jadi sempit dan paru-paru dia penuh jangkitan. Yang buat lagi teruk, setiap kali pesakit tu batuk dia tu keluarkan bakteria tu sekali. Boleh dikatakan hampir 100% mangsa varian ni dah terbunuh, tak ramai pun yang terselamat. Varian yang ketiga dikenali sebagai septicemic, pembunuh paling senyap dan paling pantas. Bakteria ni terus attack salur darah yang membuatkan kulit kau jadi hitam dan berlakunya pendarahan dari dalam badan. Paling lama kau boleh bertahan pun 14 jam je, lepas tu arwah dah, confirm. Inilah varian yang paling bahaya sebab hampir tak ada seorang pun yang terselamat. Masa abad ke-14 bila terjadinya wabak teruk macam ni, doktor zaman tu tak study kuman dekat makmal. Diorang cari jawapan dekat kitab-kitab lama dari zaman Greek purba. Masa ni lah diorang jumpa teori 4 humor yang bermaksud tubuh manusia dikawal oleh 4 elemen: darah, hempedu kuning, hempedu hitam dan kahak. Jadi bila manusia tu sakit, maknanya keseimbangan 4 humor ni dah terganggu. Daripada teori ni muncullah beberapa jenis kaedah rawatan. Rawatan yang paling popular dikenali sebagai bloodletting. Doktor akan potong urat pesakit atau gunakan lintah untuk sedut darah kau keluar. Lepas tu darah tu akan dibiarkan mengalir keluar dengan alasan nak tenangkan badan. Sayangnya lagi ramai yang mati sebab hilang darah yang banyak atau berlakunya jangkitan kuman dekat tempat
tempat darah tu keluar. Selain tu, ada juga rawatan yang disebut sebagai cupping atau bekam panas, di mana kaedah tu digunakan untuk letupkan biubuh atau nak keluarkan racun dalam badan. Diorang akan panaskan cawan, letak atas biubuh sampai biubuh tu meletup dan keluar nanah. Dia punya sakit tu, tak terbayang di akal tau. Masalah dengan rawatan ni, kalau tak orang tu mati sebab penyakit pun, dia mati sebab jangkitan kuman dekat luka yang dibiarkan terbuka. Satu lagi kaedah yang popular ialah cautery, yang bermaksud bakau sampai mati. Berdasarkan beberapa tabib pada zaman tu, racun ni tak boleh disedut tapi kena bakau. Jadi diorang panaskan besi sepanas yang mungkin, lepas tu tekap dekat kulit badan yang terkena jangkitan. Yang ini pun pedih mat, sampai kau boleh bau daging hangus ya. Nak buat macam mana? Zaman ni diorang tak faham lagi pasal mikrobiologi, tak wujud lagi antibiotik, tapi penyakit dah merebak ni, nak buat macam mana? Bak kata pepatah orang Jawa, desperate times call for desperate measures. Jadi diorang akan try semua jenis rawatan yang ada pada masa tu. Walaupun rawatan tu sendiri dah bunuh lagi ramai orang dari penyakit Black Plague ni. Bila dah ramai yang mati, kaedah rawatan pun tak menjadi. Muncullah macam-macam kepercayaan dalam kalangan masyarakat. Ada yang percaya wabak ni datang dari udara busuk atau angin jahat yang selalu disebut sebagai miasma. Jadi diorang bakau herba dan tutup muka dengan bunga untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan. Ada juga yang kata wabak ni datang disebabkan planet Marikh, Mushtari dengan Zuhal duduk dalam satu garis lurus. Jadi ni kira petanda amaran dari alam semesta. Itu kira okey lagi. Ada yang lagi ekstrim. Diorang percaya kalau minum air kencing sendiri atau guna najis haiwan, penyakit tu boleh sembuh. Logik diorang, racun je boleh fight dengan racun. Bila semua benda dah tak menjadi, tinggallah doa dengan jampi. Diorang duduklah ramai-ramai dekat gereja dengar padri baca doa sambil orang awam duk berzikir mantra bahasa Latin. Momen perkahwinan ni sekali je seumur hidup, tapi gambar, video boleh simpan sampai bila-bila. Kita orang ni bukan sekadar ambil gambar, kita capture setiap momen dari air mata nikah sampai senyuman pertama si comel masa akikah. Fotografer kita semua berpengalaman, dah bertahun handle wedding. Bukan jenis ini hari baru beli kamera terus claim dah jadi fotografer profesional. Tak tahu posing? Jangan risau, kita akan bagi posing yang terbaik ikut vibe majlis korang. Tone editing kita pun bukan biasa-biasa, fresh, artistik dan ikut trend terkini. Bukan guna filter zaman Jepun punya. Majlis tunang, bersanding, birthday, combo, dinner, semua kita boleh cover. Nak momen lagi banyak, lagi padu, ambil package 2 fotografer kalau ada bajet lebih lah. Sebab lagi banyak angle, lagi kreatif gambar tu. Nak pula untuk majlis yang dekat dalam dewan. Ramai tau klien kita orang cakap, bila tengok gambar dia orang, terasa nak bersanding lagi sekali. Tempah awal slot untuk tahun 2025 ni cepat gila penuh. Pergi tekan link yang disediakan atau WhatsApp je terus kita orang 010-898-4042. Kami menantikan anda. Memories made timeless. Gelombang pertama Black Plague ni berakhir pada tahun 1353, tapi bakteria Yersinia pestis ni tak pernah mati. Wabak ni dah banyak kali mengganas macam gelombang tahun 1361, 1369, 1374 dan kekal berulang sampai masuk abad ke-18. Antara tahun yang wabak ni mengganas gila babi ialah pada tahun 1656 dekat kawasan Naples dan Rome, Itali dengan Provence, Perancis. Anggaran korban dekat Naples saja dah mencecah 250,000 nyawa. Boleh dikatakan hampir separuh lah manusia dekat dalam kota tu. Masa ni kostum Plague Doctor ni famous. Kalau nak ikutkan, pakaian ni direka oleh Charles Dialom, doktor kepada keluarga bangsawan Perancis pada tahun 1619. Walaupun nampak macam seram, sebenarnya kostum ni adalah pakaian perlindungan perubatan. Kira macam prototype kepada hazmat suit yang kita guna sekarang. Cuma nampak seram sebab pakaian ni dicipta dengan gabungan ilmu perubatan pada zaman tu dengan kepercayaan mistik. Macam aku cakap tadi, dulu diorang percaya bau busuk ni yang jadi punca wabak penyakit. Jadi diorang cipta kostum ni untuk tapis bau busuk. Tapi secara tak sengaja, kostum ni memang bagi perlindungan fizikal dari gigitan kutu yang bawa bakteria Yersinia pestis. Kostum ni akan tutup seluruh bahagian kepala, siap ada crystal lens lagi dekat bahagian mata untuk mengelakkan udara beracun masuk dalam kostum. Yang paling obvious mestilah paruh burung tu kan. Sebenarnya dalam paruh tu diorang letak campuran herba macam kayu manis, lada hitam, terpentai, serbuk tembaga yang dibakar dengan daging ulau kering. Jadi segala campuran herba ni yang akan tapis segala bau busuk dari luar. Dan jubah kulit tebal tu disapu dengan minyak atau lilin untuk dijadikan perlindungan daripada angin jahat. Senang cerita, kostumnya berfungsi, tapi diorang ni tengok punca penyakit tu dari perspektif yang salah. Sejak kewujudan kostum ni, masyarakat dah anggap diorang ni sebagai lambang kematian. Sebab diorang bukan datang untuk merawat pun, tapi nak sahkan kematian, nak siasat punca kematian dan tulis sijil kematian. Tapi banyak lukisan seni pada zaman tu yang menyindir kostum ni sebagai bukti ketidakmampuan sains untuk merawat penyakit pada zaman tu. Sebab elok berapa tahun datang balik, elok
sekejap datang balik. Bila dah nampak wabak ni asyik datang dan tak pernah hilang, ada pihak yang menjalankan inisiatif untuk mengelakkan wabak ni jadi lagi teruk dan mengorbankan lagi banyak mangsa. Pada tahun 1377, pihak berkuasa Ragusa, sebuah bandar pelabuhan yang sekarang dikenali sebagai Dubrovnik, memperkenalkan peraturan Trentino yang bermaksud pengasingan selama 30 hari untuk sesiapa yang datang dari kawasan yang dijangkiti Black Plague. Inilah kuarantin pertama yang diadakan dalam sejarah perubatan dunia. Diorang dikuarantin dekat pulau-pulau dekat luar Ragusa sebelum dibenarkan mendarat. Beberapa dekad lepas tu, tempoh pengasingan tu dilanjutkan kepada 40 hari dan disebut sebagai Quaranta Giorni dalam bahasa Itali. Dari perkataan ni lah muncul istilah kuarantin yang kita gunakan sekarang. Dekat Melan Itali, pihak berkuasa diorang ambil pendekatan yang lebih radikal. Diorang terus pagau dan kunci rumah orang yang dikenal pasti dah terkena wabak. Kadang-kadang tu diorang kurung semua orang dekat dalam rumah tu walaupun ada yang belum lagi terkena jangkitan. Tapi tindakan radikal diorang ni lah yang menjadikan kadar kematian dekat Melan paling rendah antara semua kota besar dekat Eropah. Raja Poland, Raja Kazimir III pula dah bertindak pantas bila dengar berita pasal wabak bahaya ni. Beliau terus tutup laluan perdagangan untuk pedagang yang datang dari kawasan yang dah terkena wabak. Selain tu, beliau kawal ketat pergerakan orang asing dekat Poland. Hasilnya, separuh wilayah Poland berjaya diselamatkan. Tapi adalah juga beberapa kampung yang terkena wabak. Walaupun jangkitan berskala kecil, tapi hampir semua yang terkena tu mati. Lepas dua pandemik besar yang berlaku pada abad ke-14 dan abad ke-17, berlaku lagi gelombang Black Plague yang sangat besar yang disebut sebagai pandemik ketiga yang bermula dekat Asia sekitar tahun 1855. Pandemik ni bermula dekat wilayah Yunan China, sebuah kawasan pergunungan yang aktif dengan aktiviti pelombongan. Lepas tu mengebak ke pelabuhan penting macam Hong Kong pada tahun 1894 dan berjangkit ke Bombay, San Francisco, Afrika Timur dan Madagaskar. Kadar kematian global untuk pandemik ni dah mencecah 12 juta orang di mana majoriti mangsa dari negara India. Masa berlakunya wabak Black Plague dekat Hong Kong ni, ada dua pasukan penyelidik dihantau ke Hong Kong. Kitazato Shibasaburo, wakil dari Jepun, dan Alexandra Yersin yang mewakili Institut Pasteur dari Perancis. Masa buat kajian tu, Yersin berjaya asingkan bakteria dari biubuh seorang pesakit. Lepas tu dia teliti dan kaji bakteria tu guna mikroskop. Akhirnya dia berjaya buktikan bahawa bakteria tu lah yang jadi punca Black Plague. Bakteria tu dinamakan sempena nama dia sendiri, Yersinia pestis. Lepas dah kenal pasti punca, kajian selanjutnya menunjukkan yang kutu tikus adalah vektor sebenar yang menyebarkan bakteria ni dari tikus kepada manusia. Secara tak langsung, kajian ni dah menolak teori-teori lama macam wabak datang dari udara busuk le, racun le, planet dalam satu line le. Bila dah dapat info pasal bakteria, vektor penyebaran dan segala maklumat yang berkaitan, diorang pun bangunkan antibiotik, lepas tu vaksin. Untuk pengetahuan korang, bakteria Yersinia pestis ni masih wujud tau. Tapi dengan perkembangan sains dan perubatan, kita berjaya kawal wabak ni. Kadar kematian dari varian bubonic pun dah menurun ke paras bawah 10%. Asalkan pesakit dirawat dalam masa 24 ke 48 jam lepas tanda-tanda tu dah muncul dan dirawat dengan antibiotik yang sesuai. Lepas tu zaman kostum plague doktor pun dah lama habis. Sekarang kita dah ada personal protective equipment yang mampu melindungi petugas kesihatan yang nak menguruskan wabak. Contoh paling terdekat masa COVID-19 itu hari. Wah, aku sebut itu hari tu macam baru semalam menjadi serious talk tu. Fasa COVID-19 ni akan sentiasa kekal dalam kepala otak aku ni. Selain tu, bila dah tahu yang tikus dan kutu ni jadi vektor utama, langkah pencegahan yang lebih moden pun telah dijalankan. Contohnya semburan insektisid dekat kawasan perumahan yang padat, racun tikus, pembersihan longkang, pengurusan sampah yang rapi dan kempen kesedaran tentang kebersihan serta pengendalian haiwan peliharaan. Hari ini statistik WHO merekodkan kes Black Plague masih berlaku sekitar 1,000 ke 3,000 kes setiap tahun. Antara kawasan yang berisiko tinggi macam Madagaskar, Kongo dengan wilayah barat daya US macam New Mexico, Arizona dan Colorado. So, apa impak jangka masa panjang bila berlakunya Black Plague ni? Pertama sekali, mestilah kemerosotan populasi di mana wabak ni dah membunuh 25 ke 50 juta orang dekat Eropah. Diorang ambil masa 200 tahun untuk recover balik populasi diorang, iaitu pada abad ke-16. Yang kedua, tenaga kerja jadi makin terhad yang menyebabkan golongan pekerja makin berkuasa. Bila demand untuk dapatkan tenaga kerja dah makin tinggi, diorang pun start demand upah yang lagi lumayan. Jadi golongan bangsawan mula hilang kawalan ekonomi dan munculnya golongan pertengahan dalam kuantiti yang besar. Secara tak langsung berlakunya transformasi masyarakat Eropah daripada sistem aristokratik jadi sistem ekonomi pasaran. Yang ketiga, kemunculan seni yang obses dengan kematian macam dans macabre. Selain tu, muncul pula gerakan mistik yang mencari makna di sebalik tragedi yang berlaku. Tak kurang juga kemunculan golongan yang hilang kepercayaan dengan gereja Katolik. Yang lebih parah, masa nila segala aktiviti korupsi gereja Katolik dibongkar secara terbuka. Inilah punca berlakunya reformasi gereja Katolik yang dicetuskan oleh
oleh Martin Luther pada tahun 1517 sehingga tertubuhnya mazhab Protestan. Reformasi ni yang melemahkan kuasa gereja Katolik dekat Eropah dan jadi salah satu punca berlakunya Perang 30 tahun, perang agama Kristian dekat Eropah. Yang ni aku rasa aku ada cerita sikit dalam video lama aku, tapi aku dah tak ingat video yang mana satu. Yang keempat, masa nila semangat antisemitism jadi memuncak, di mana masyarakat Eropah menyalahkan orang Yahudi jadi punca wabak ni muncul. Masyarakat Eropah mula benci dengan komuniti Yahudi dan buat rusuhan besar-besaran untuk menghapuskan orang Yahudi. Benda ni jadi salah satu punca kenapa orang Eropah tak suka orang Yahudi selama beratus-ratus tahun sampai kena bantai teruk dengan Hitler. Akhir sekali, disebabkan Black Plague, banyak bandar yang ikonik pada zaman dulu musnah. Salah satunya kota Siena, Itali yang dulunya hebat dari segi seni, ekonomi dan pembangunan. Bila berlakunya Black Plague, kota Siena dah tak jadi kota metropolitan dan akhirnya tenggelam dalam sejarah. Macam tu lah kisahnya secara ringkas pasal Black Plague ni. Aku tak dapat nak go through detail sangat sebab benda ni nak dekat 700 tahun punya cerita. Secara ringkasnya, aku boleh cakap Black Plague ni bukan sekadar wabak besar yang membunuh berjuta mangsa. Tapi inilah titik pemisah di antara dunia lama dengan dunia moden. Sebab kesan daripada Black Plague ni banyak peristiwa yang berlaku yang kemudiannya membentuk dunia hari ini. Jadi macam biasa lah, kalau ada sebarang pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan cerita aku, dipersilakan tulis dekat ruangan komen. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa atau ada kesalahan fakta. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.